Selamat datang. Okey, para guru sekalian, pernah tak anda terfikir yang semua teori-teori bahasa yang nampak macam pening kepala tu sebenarnya ia macam alat-alat penting dalam kotak peralatan kita? Hari ini, kita akan bongkar kit peralatan ni dan kita akan tengok 3 alat utama yang boleh ubah cara kita ajar anak-anak murid kita. Dah sedia? Jom kita mulakan. Setiap kali kita melangkah masuk ke dalam kelas, kita nampak kan muka-muka yang penuh dengan potensi. Tapi persoalan yang selalu bermain dalam fikiran kita ialah macam mana kita nak buka kunci potensi tu? Macam mana kita nak gilap setiap permata ni? Kuncinya mungkin terletak pada alat yang kita pilih untuk digunakan setiap hari. Baiklah, cuba lupakan sekejap buku-buku teks yang tebal tu. Bayangkan macam ni. Teori-teori ini bukan lagi konsep abstrak. Ia adalah 3 alat sebenar dalam toolbox anda. Pertama, kita ada spana. Gunanya untuk ketatkan skru yang longgar, untuk baiki asas. Kedua, kita ada pelan tindakan atau blueprint. Ini untuk kita bina bangunan yang kukuh dan lebih kompleks. Dan yang ketiga, kita ada kanta pembesar. Untuk apa? Untuk kita zoom in dan cari pemata-pemata tersembunyi. Setiap alat ini, fungsinya lain, kuasanya pun lain. Baiklah, jom kita tengok alat yang pertama. Kita panggil dia spana behaviorism. Kenapa spana? Sebab fungsi dia memang macam spana. Dia untuk memperbaiki dan mengukuhkan benda-benda asas. Falsafah dia senang je. Kita fokus pada apa yang kita boleh nampak dengan mata kasar, iaitu tingkah laku murid. Apa yang mereka buat bukan apa yang mereka fikir. Okey, teori ini dipopularkan oleh tokoh-tokoh seperti B.F. Skinner dan Pavlov. Konsep dia sangat terus terang. Ia kata budak-budak belajar bahasa melalui 3 benda. Tiru, ulang dan ganjaran. Proses ni macam ni. Kita bagi rangsangan, contohnya sebut satu perkataan. Murid bagi respons, dia cuba sebut balik. Kalau betul, kita bagi peneguhan. Kita puji ke, bagi bintang ke. Ulang-ulang benda ni, lama-lama jadilah tabiat. Jadi, macam mana nak guna spana ni dalam kelas? Senang sangat. Untuk aktiviti membaca, fikirkan pasal bacaan mekanis atau drilling. Kita ajar sebut babi bu, murid ulang ramai-ramai. Siapa sebut betul, kita puji. Bagus. Untuk menulis pula, ini masanya untuk latihan motor halus. Tahu kan? Latihan menyalin huruf A satu muka surat penuh, siap je dapat pelekat bintang. Nampak tak? Semuanya pasal ulang. Ulang, ulang, sampai jadi. Kesimpulannya, alat ini memang power untuk apa? Untuk murid pemulihan dan untuk ajar kemahiran asas. Hasilnya memang cepat nampak. Tapi, ada tapinya. Kelemahannya ialah ia boleh jadi sangat mechanical, macam robot. Kurang sangat sentuh bab pemikiran kritis. Jadi, ia bagus untuk bina tapak rumah, tapi untuk bina tingkat atas, kita perlukan alat yang lain pula. Okey, dah selesai dengan spana. Sekarang, kita keluarkan pula alat kedua dari toolbox kita. Pelan tindakan kognitif. Yang ini lain sikit. Kalau tadi kita sibuk tengok apa yang jadi kat luar, sekarang kita kena pakai topi detektif dan cuba masuk ke dalam minda murid tu. Kita nak tahu macam mana sebenarnya otak mereka memproses maklumat dan membina makna. Tokoh-tokoh hebat macam Jean Piaget dan Jerome Bruner, diorang ada pandangan lain. Diorang cakap, hey, murid ni bukan span kosong tau. Bukan sekadar serap apa yang kita ajar. Sebaliknya, mereka ni macam arkitek. Arkitek yang aktif membina pengetahuan sendiri. Macam mana? Senang je. Setiap kali kita ajar benda baru, otak diorang akan cuba sambungkan maklumat tu dengan fail-fail lama yang dah ada dalam kepala dia. Benda ni lah yang kita panggil skema. Jadi, dalam kelas, macam mana nak guna pelan tindakan ni? Ini masanya kita bagi aktiviti yang buat kepala diorang berasap sikit. Untuk membaca, kita dah tak tanya bunyinya apa. Kita tanya, kenapa watak tu sedih? Kita guna peta aiting, peta minda, soalan-soalan kebat. Untuk menulis pula, kita tak suruh salin. Kita suruh rancang karangan, buat draft, kaitkan cerita tu dengan pengalaman dia pergi ke kampung ke. Nampak kan bezanya? Kekuatan alat ni memang tak boleh dinafikan. Ia melahirkan murid yang bukan je tahu, tapi faham, pemikir kritis. Tapi, cabarannya pun ada. Alat ni perlukan guru jadi pembimbing yang sangat rapat. Dan kalau murid kita tu, asas bacaan pun masih sangkut-sangkut, bagi pelan tindakan ni macam bagi dia beban yang berat. Dia perlukan sokongan asas dulu. Baiklah, dah sedia untuk alat kita yang terakhir dan yang paling menarik? Inilah dia, kanta pembesar mentalis.
Yang best pasal alat ni, ia bukan untuk membina atau membaiki. Ia untuk melihat. Ia macam bagi kita kuasa untuk zoom in dan nampak satu keajaiban yang berlaku dalam minda setiap murid. Potensi semula jadi mereka untuk berbahasa. Tokoh di sebalik alat ni ialah Noam Chomsky. Dia kata, setiap bayi yang lahir tu dah ada software bahasa siap-siap dalam otak dia. Dia panggil benda ni peranti pemerolehan bahasa. Maksudnya, budak-budak ni tak tunggu kita ajar. Diorang sendiri secara aktif cuba pecahkan kod, cuba faham dan cipta hukum tata bahasa. Dan ini bahagian paling best. Kesilapan tata bahasa yang diorang buat tu, Chomsky kata itu bukan salah. Itu bukti otak diorang tengah ligat bekerja, tengah kreatif. Pernah dengar tak murid cakap macam ni? Cikgu, saya sudah makankan nasi. Reaksi pertama kita mesti nak betulkan teruskan. Salah tu, makan bukan makankan. Tapi cuba tahan sekejap. Guna kata pembesar kita. Ayat tu sebenarnya menakjubkan. Itu bukan salah, itu bukti. Bukti yang murid tu sedang uji satu teori dalam kepala dia. Dia tengah bereksperimen dengan imbuhan kan. Otak dia tengah bekerja keras. Hebat kan? Jadi, apa bagusnya kanta pembesar ni? Ia mengajar kita untuk hargai setiap percubaan murid, untuk raikan potensi semula jadi dia. Sangat-sangat sesuai untuk aktiviti pengayaan. Tapi, kelemahan ni pun jelas. Ia lebih kepada cara kita berfikir, satu falsafah. Agak susah sikit nak jadikan dia aktiviti langkah demi langkah dalam RPH kita. Tak macam spana dan pelan tindakan tadi. Okey, sekarang toolbox kita dah lengkap. Ada spana, ada pelan tindakan, ada kanta pembesar. Tapi, soalan paling penting sekarang, bila nak guna yang mana? Inilah bezanya antara tukang amatur dengan tukang yang mahir. Bukan soal ada berapa banyak alat, tapi tahu tak bila nak guna alat yang betul untuk kerja yang betul. Nah, ini panduan ringkas untuk anda. Ingat 3 perkataan ni. Pemulihan, pengukuhan, pengayaan. Kalau murid perlukan pemulihan, dia tercicir, asas tak kuat, keluarkan spana behaviorisme, latih tubi sampai mantap. Kalau murid dah ada asas tapi perlukan pengukuhan, nak bagi dia faham lebih dalam, guna pelan tindakan kognitif, bagi dia berfikir. Dan untuk murid yang dah ke depan, yang perlukan pengayaan, bagi dia cabaran, bagi dia ruang untuk teroka, gunakan kanta pembesar mentalis. Pemulihan, pengukuhan, pengayaan. 3 alat untuk 3 jenis murid. Mudah kan? Jadi, apa kesimpulan besar kita hari ni? Sebenarnya mudah je. Tak ada satu alat ajaib yang boleh selesaikan semua masalah. Guru yang hebat bukan orang yang ikut satu teori je sampai mati, tak. Guru yang hebat adalah seorang seniman, seorang tukang yang mahir. Kebijaksanaan kita bukan pada teori, tapi pada seni menggabungkan semua alat ni, menyesuaikannya ikut keperluan setiap seorang murid kita yang unik tu. Jadi, sebelum kita berpisah, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan malam ni. Cuba bayangkan kelas anda esok. Fikirkan muka anak-anak murid anda. Alat mana yang paling diperlukan oleh mereka esok pagi? Adakah esok hari untuk guna spana sebab ada yang perlu dibaiki? Atau hari untuk plan tindakan sebab ada yang perlu dibina? Ataupun mungkin esok adalah hari untuk kita keluarkan kanta pembesar dan cari keajaiban? Jawapannya ada pada anda.